Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali semula kita di channel turbo.com. Okey, so pada kali ini kita ada, dah lama kita tak buat video landscape ni. Abang tu dah lama tak buat video landscape. Dan ini adalah kereta kancil body part L5 660 turbo. Okey, so sebelum ni kereta ni 86 horsepower. Dan ada video yang race sebelum ni, kita dyno dapat 153 horsepower. So abang tu pun nak review pada kali ni apa spek-spek yang kita pakai. Okey, jom tengok. Okey, so ni adalah engine dia barang banyak. Okey, so yang kita tengok yang sebelum ini, engine dia ni pakai banana masih sama. Lepas tu turbo dia pakai turbo RHF4 kacuk so intake dia pakai intake standard, cuma throttle body dia pakai 4E. So yang ini kita pakai, yang ni asal piping intercooler pun satu set kita buat yang lain. Cuma yang abang turbo dapat, abang turbo overhaul balik, kita check balik barang engine dia, piston, connecting rod. Okey, yang ini kita pakai yang asal balik, yang daripada lama. Cam kita tukar, sebelum ni dia pakai cam Jasma tak silap, jadi kita pakai max speed 280. Lepas tu intake custom, dia terpakai intake custom. Injector yang asal Evo. Okey, Evo ke GSR tak pasti, color pun lebih kurang. Lepas tu kita buat penambahbaikan pakai wastegate. Wastegate kita pakai wastegate memang original lah. Okey, daripada Tia color merah. Okey, banana kita alter balik, kita tukar flanks. Okey, piston 72 ni sama, cam tadi 280. Okey, wiring satu set ni memang datang dah asal dah pakai Max Mini. Gearbox kita pakai gearbox Viva. Okey, so dyno boost 1.8 153 horsepower. Spek ni memang boleh spek duet lah. Okey, so yang lain exhaust kita buat memang asal datang 2.5, kita buat 2.5. Piping intercooler kita buat balik. Sebelum ni intercooler kecil je, so yang ini kita intercooler kita besarkan sikit. Okey, so tak ada apa, kita nak tengok, kita test lah macam mana. Okey.